So bayangkan bios ni mileage dah 500 kah? 500 bawah. Kalau ni perform, alhamdulillah. Okay, on the way nak pergi ke bengkel Top Global. Dapat satu promosi daripada Top Global untuk buat 7 servis yang ada dekat Top Global. Cuma sekarang ni, hari ni aku nak pilih daripada 7 promosi tu, aku nak pilih satu. Aku diberi pilihan oleh Top Global untuk membuat satu bersama dengan hadiah yang menang itu. Okay, hari ni aku nak hantar kereta Vios untuk buat flashing carbon. Apa yang menarik tentang flashing carbon, aku pun tak tahu. Tapi kalau bagus, memang aku nak recommend dekat korang. So stay tune lah. Okay, Sampai Top Global. Hai. Nampak. Geram pula tengoknya. Bila lah boleh pakai sebiji. Sejuk enjin dulu. Nak run kena enjin mesti wajib sejuk. Ni Encik Izzat tengah buka untuk buat servis carbon. Mantap. Untuk bedah ni jantung Vios. Dia adjust piston dari bawah tu. Tarik. Dia adjust dari bawah tu. Sama. Dapat dah tu. Oh, dia sembuh je. Dia sembuh atas. Kita tak cek. Macam boleh cek lagi. Ni dia kata ubat dia tajam Cak borang dah. Oi. Kalau cak body payah hilang. Cak warna yang hilang. Yang model orang yang mari cak warna kala-kala memang tangga. Sebelum buat tu kita beritahu. Risiko tangga. Boleh. Mana setuju? Beres. Jalan. Itu chemical tu. Tajam chemical tu. Itu yang ada dalam enjin. Atas piston. Duduk balik. Makin gelap oh. Tadi macam air coklat sikit. Ni dah bukan coklat dah. Memang betul-betul tu memang ada beauty tu. Kabut-kabut dah tengok. Ui, dah jadi macam air kopi dah air kopi dah Kereta masuk dalam. Keluar balik. Masuk sini balik. Dia tentang carbon tu lah. So, harap-harap benda ni dia menampakkan hasil lah. Tapi saja logiknya memang betul pun. Sebab tadi minyak tu masuk dia bersih. And then bila dah minyak tu keluar masuk, nampaklah perubahan pada minyak tu dah berubah. So nampak ada kesan-kesan karbon kat situ. Sebab tadi ada kesan karbon tau. Yang mana tu tangan-tangan dalam piston tu. Ui, mantap. So bayangkan Vios ni mileage dah 500 kah? 500 bawah. Kalau ni perform, alhamdulillah. Tengok beberapa kali dia bilas. Ini yang sesi kedua. Ambil kau.
tak ada rupa dah. Dah jadi macam orang minyak hitam pula pergi dah. Dan kawan tu bersih. Oh, kopi sudah mari. Kopi. Okey. Ini dah ada dah. Masa datang. Ini dia sedang menyedut lah baki-baki yang ada. Sedut apa yang ada dalam tu bagi tu. Nampak ah. Dah jadi macam kopi dia. Kukusan minyak dia. Dah jadi macam kopi. Selepas running. Bos tengok bos. Mileage kat 500,000 dah ha. Mileage masih lagi perform. Okey lah. Okey, ni nak cold start. Okey kan? Lepas sebelum ni rasa macam bising sikit kan? Betul tak? Rasa sebelum ni dia bising sikit. Tapi ni dia nampak stabil lah bunyi dia rasa. Mantap. Okey. Lari.